Eh, kenapa sunyi sepi aja ni? Tingkap semuanya tertutup rapat. Assalamualaikum. Yusof, kamu seorang saja ke? Mana yang lain? Semua dah tinggalkan tempat ni, Mat. Jadi, ayah saya di mana? Tok Gajah mudik malam tadi menuju Kuala Temeling. Berapa ramai lagi yang mudik? Aku agak 100 orang. Termasuk orang perempuan dan kanak-kanak. Ibrahim, Awang Nong dan Yang Cik, isteri kamu pun ikut sama. Kalau macam tu, kita mudik sekarang juga. Tapi, mudik sungai tu, waktu ni sangat bahaya, Mat. Kenapa pula bahaya? Orang Inggeris memang nak menangkap kita. Tok Gajah juga, bila berpisah dengan Sultan, dia diisytiharkan oleh Inggeris sebagai musuh yang sedang dicari. Semalam, Roger telah menggeledah rumah Tok Gajah ini. Cita-cita Inggeris nak memecah belahkan orang-orang besar Pahang sudah berjaya. Senang mereka nak memerintah negeri ini. Tapi, kalau Tok Gajah dan Datuk Bahaman masih setia dan sekata dengan Sultan Ahmad, Inggeris tak akan mencapai kemenangan. Tu macam Mak Kilau dan orang-orangnya. Tengok. Ayah lah. Abang Mat, saya dengar Daf dan pasukannya dah tiba di Kuala Atuk untuk mengejar kita. Kalau begitu, biar aku mudik ke hulu. Pasti atas ni tak dapat dijadikan medan pertempuran kerana di sini ramai perempuan dan kanak-kanak. Rombongan kita sangat lambat bergerak. Tambahan pula, kita membawa kanak-kanak yang selalu membawa ragam. Lebih baik kita ikut darat saja melalui hutan rimba ini menuju ke negeri Kelantan. Kalau macam tu, biar saya dan Awang Nong pergi ke Kuala Atuk, biar kami musnahkan pasukan Daf tu. Sambil itu, saya akan bawa rombongan kita ini mudik hingga ke sepadan Kelantan. Nampaknya, selagi kita tinggal di Pahang ini, Inggeris tak senang hati. Biar kita berundur ke Kelantan. Di Kelantan, tak ada Inggeris. Baiklah, kalau itu yang Abang Mat fikirkan. Sudah sebulan lamanya kita berada di Kelantan. Belum ada satu perkabaran pun. Ayah, Abang Mat, saya ada dengar kabar bahawa seorang Melayu yang menjadi kaki tangan kerajaan Siam akan datang ke Kemuning ini untuk menangkap kita. Jis, ada saja masalah yang datang. Macam mana kerajaan Siam pula yang nak tangkap kita? Apa mereka sudah sepakat dengan Inggeris? Kita pindah sajalah, Mat. Ayah tak nak gaduh dengan orang Siam. Biarlah kita berundur dari sini daripada berperang dengan mereka pula. Kita nak pindah ke mana pula kali ini, Ayah? Kita pindah ke Besut, Terengganu. Terengganu?
Tok Gajah. Nampaknya perahu orang Inggeris sedang mengejar kita di belakang. Kalau begitu, kita singgah saja di Pasir Negeri. Bengkalan di hadapan sana tu. Waktu ini tentu ramai orang di bengkalan. Baik, Tok. Mungkin orang-orang di bekalan sana tu dapat menolong kita. Wahai saudara-saudaraku sekalian, orang-orang Inggeris sedang mengejar kita di belakang sana. Sudikah kiranya tuan-tuan menyembunyikan kami? Baiklah Tok Gajah, kami akan lindungi Tok dan semua yang ada. Janganlah Tok bimbang. Cepat Awang Nong. Kita mudik ke tebing sungai dan bersembunyi. Apalah nasib ayah dan anak isteri aku. Kalau Inggeris apa-apakan mereka, akan aku amuk seluruh Pahang. Sabar, Paman. Kita tawakal saja. Sesungguhnya Allah bersama-sama kita.